Kalau kau perasan, orang-orang yang macam dia tak belajar tinggi apa, dia memang akan start sales and marketing. Itu je yang boleh. Aku nak buat benda yang aku suka. Okey. Tanpa terikat dengan matrix. Jadi aku nak bagi tahu kau satu benda penting. Kalau kau kerja dengan Datuk Sri Ali Shukri, ada post kat Facebook dia. Nak cari editor. Bermulalah. Career mimpi ngeri. Sebab aku nak belajar dengan dia. Betul, jadi aku kena bersabar. Dia always rasa macam ni. Dia buat tu tak cukup. Masa tu aku rasa culture shock. Muda, okay. Gaji ni ada commission semua. So dah pegang duit sendiri. Dah jadi shock. Dah jadi culture shock. Memang tak apa kerja sangat lah. Itu je. Tak ada siapa suka jual itu tu. Faham. Itu adalah mahal. Servis tak. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Podcast dekat Salji. Ya. Tengah-tengah Salji. Kau podcast dengan Lando, Cip Lando. Mantap. Hari ni kat taman, kat tepi, kat depan. Segi. So macam-macam location. Alhamdulillah. Bila sampai Malaysia? Bila sampai Malaysia? Rasanya minggu lepas baru balik. Alhamdulillah. Berapa hari kat sana? Dekat sana dalam 7 hari, seminggu. Lebih kurang. So first time berada di podcast Tenang MY. Tenang so terima MY. kasih sebab jemput. Location dia unik. Sangat menarik. Aku suka sempoi je. Sempoi, tak payah pening-pening. Janji jalan. Kita angkat studio datang. Alhamdulillah. Terbaik. Okay, so basically podcast ni macam biasa lah. Macam episod-episod lepas, kita nak cerita pasal career growth lah. So tak nak melengahkan masa. Tak disponsor. Tanpa melengahkan masa, kita go through one by one. Boleh. Macam start sekolah kat mana. Ini betul detail. Belajar kat mana. Faham. Alright. Orang panggil aku Wantu lah. Nama samaran. Nama betul tak payah sebab nanti akan dicari. Sekolah dulu dekat sekolah Melawati. Taman Melawati, dekat Ulu Kelang. Lepas tu belajar sekejap dalam graphic design. Masa tu Cosmo Point. Sekarang dah tak ada dah Cosmo Point, dah tak wujud. Dia dah tukar KL College ke something macam tu. Uni KL macam tu lah. Belajar tak habis. Graphic design sampai SEM berapa ambil je. diploma ke? Diploma. Graphic design. Lepas tu dah tak belajar dan bermulalah zaman kerja. SEM berapa masa tu berhenti? SEM tak ingat, tapi tak ada sampai tengah-tengah kot. Mungkin SEM 3, SEM 4 macam tu lah. Reason berhenti kenapa? Reason berhenti sebab masa tu dia punya kos dia sangat tinggi lah zaman sebab tu. Sebab dia swasta. Sebab swasta, kos dia sangat tinggi. Belajar pun tak belajar sangat. Faham. Banyak main-main. Kelas tak masuk. Faham. So parents cakap daripada kau habiskan duit macam ni, lebih baik kau berhenti lah. Tapi dah ada lah basic graphic design tu. Alhamdulillah ada lah. Sikit-sikit ada lah. Boleh. So daripada situ terus ke alam pekerjaan lah. Terus ke alam pekerjaan. Yes. First kerja. Sebenarnya kalau ikut kerja ni macam-macam. So aku cerita yang aku ingat lah. Aku pernah jadi mak aku pernah ada satu kafe. Dekat golf club. Tapi golf club tu bukan golf club yang gempak lah. Dia macam 3 star punya golf club. Masa tu kat Star Park. So masa tu aku dah tak belajar. So mak aku suruh aku tolong. So aku telah ditugaskan. Dia owner kafe ke macam mana? Macam mana? Dia own kafe. Own kafe lah. Mak aku own kafe tu dekat dalam golf club tu. Dekat Star Park seingat aku. Alright. So aku telah diberikan tugas penting oleh keluarga aku. Apakah tugasnya tu? Untuk menjaga departmen tahu bakar. Maksudnya dia ada banyak section lah. Dia ada tahu bakar, dia goreng-goreng, ada panas. So disebabkan dengan aku punya skill tu, pergi ke tahu bakar. mak aku suruh kau jagalah tahu bakar. So aku pun bermulalah menjaga tahu bakar. Alright. So daripada kafe dan lompat ke? Dan daripada kafe, kebetulan aku ada member. Dia bekerja di satu syarikat persiaran. Boleh sebut ke? Boleh. Dia member aku kerja kat itu sebagai sales. Buat sales, jual. Jual package dia. Jual package dia. So member aku dah kerja situ. So dia orang ajak budak ni hari tu datang ramai-ramai kat kafe aku lah. Okay. So aku pun berkenalan dengan bos.
bos dia orang semua. Connection lah. Lepas tu aku just, so dulu aku ni macam memang introvert tu memang teruk sangat lah. Tak bercakap dengan orang sangat, apa buat hal sendiri. So bila jumpa-jumpa orang tu macam okay lah, awkward lah. Awkward, memang awkward banyak. Faham. So bila dah macam tu, member aku kebetulan dia cakap bos dia nak cari staff untuk jual package lah. Untuk jual package lah, memerlukan. So aku cakap, alah kalau kau nak, aku cakap bos aku sekarang. So aku pun berkenalan dengan bos terus masa tu. Dan alhamdulillah aku cakap mak aku semua, mak aku pergilah. Online kira. Aku pun start bekerja dengan masa tu dengan kira first kerja yang orang cakap proper lah. Proper. Aku masa umur 21, tak silap aku, umur aku masa tu 21 kot. Awal aku dah kerja. Semasa tu third party ni semua tak ada. So aku memang direct. Direct. Mesat broadcast. Sebenarnya Berhad. So aku dapat lah offer letter daripada and everything. So bermulalah aku kerja menjual package. So daripada introvert, aku kena keluar. Keluar daripada gua. Untuk nak perform, aku kena keluar menjadi seorang yang macam boleh bercakap. Kena pandai. So kalau melibatkan sales, satu je biasanya aku tanya. Pernah hadapi rejection tak? Dia rejection ni kalau sales 99%. 99%, itu normal. Time tu apa perasaan dia? Sebagai seorang yang introvert, kalau kau kena reject, tak kisah sale ke, kau kena reject dalam kehidupan ke, dengan girlfriend ke, kau memang akan kecewa. Faham. Tapi bila lama-lama, kira adapt lah. kau dah biasa. Itu memang normal. It's life. So daripada situ dah build career lah. Alhamdulillah lah. Faham lah macam mana nak perjalanan buat sales. Sebab dalam tu pun dia diberi training. So aku waktu muda tu, aku dah kerja dengan GLC. So training dia proper. Aku training kat ABC, dekat dia punya HQ. Dapat jumpa DJ. So satu yang aku suka kerja tu, bukannya aku suka sangat nak jual tu. Tapi dapat exposure lah. Sebab sebenarnya aku suka, sebab dia dekat dengan entertainment. Aku suka entertainment. Tapi tu antara jalan yang macam dekat. Aku boleh tengok Raja Lawak masa tu, free masuk studio diorang. Macam tu staff main. Dapat access tu. So aku seronok. Aku rasa aku dekat dapat tengok AF masa tu, zaman Akademi Fantasia. Kita orang dapat ramai-ramai. Kira banyak access yang dia bagi kemudahan lah. Banyak, alhamdulillah. Itu banyak bagi. So aku suka sebab aku rasa aku dekat dengan entertainment. Itu je. Tak ada siapa suka jual tu. Faham. Dalam mahal. Servis tak. Okay. Ni boleh jadi hook. So lepas daripada itu, kau lompat ke? Lepas ke tu, aku diberhentikan sebab memang tak perform. Berapa lama? Masa kerja tu 2 tahun tak silap aku. Lepas tu performance, sebab masa tu aku rasa culture shock. Muda, gaji ni ada commission semua. So dah pegang duit sendiri, dah jadi shock. Dah jadi culture shock. Memang tak apa kerja sangat lah. Faham. Bos aku pun lama je bertahan dengan aku kan. Tapi lalas HQ dah tak boleh sambung. So member bengkak bengang gila lah bos aku. So terpaksa berhenti. So aku kerja lah lain. Tapi masa zaman tu, aku rasa dalam 20 tahun lepas lah benda ni. Kerja kalau macam aku, belajar tak tinggi lah, senang cerita. Tak ada paper. Mostly kerja sales and marketing je. Itu je. Kalau kerja-kerja lain tak boleh bro. Memang tak boleh pergi. Dia tak make money sangat lah. Memang lagi satu tak kerti. Memang sales and marketing je selalu orang-orang. Sebab dia ada training. Kalau kau perasan, orang-orang yang macam dia tak belajar tinggi apa, dia memang akan start sales and marketing. Itu je yang boleh make money. Sebenarnya benda tu yang redirect hidup kita untuk tahu macam mana nak cari duit. Betul. Banyaklah So daripada itu lompat ke? Aku dah lupa. Memang banyak gila aku lompat kerja. Lompat. Cuma dipendekkan cerita lah. Dah lepas kahwin, everything. Aku rasa aku bosan. Alright. Aku rasa macam ni. Sampai satu titik tu, aku rasa aku nak buat benda yang aku suka. Tanpa terikat dengan matrix. Faham? Dunia ni. Faham. Macam tu. Kerja 9 to 5. Sales marketing, always cycle yang sama. Dan benda tu kau tak suka pun buat. Betul. Hanya sebab nak survive. Nak duit je. Untuk bayar tu. Tapi so satu hari tu aku decide, no lah. Aku ingat aku nak buat benda yang aku suka. So aku perlu bermula. Permulaannya adalah aku start buat video. Sebab aku suka sebenarnya buat video. Aku suka filem. Aku banyak tengok movie-movie. So entertainment lah. Aku suka buat video. Dan aku start masa tu edit sendiri.
Belajar edit sendiri. Masa tu pakai Premiere Pro. Tak ada lagi CapCut ni, tak ada lagi. Kalau dah start dengan Premiere Pro ni expert lah. Itulah. Tak ada expert sangat. Sebab masa tu aku start dengan Premiere Pro. Aku cek kat YouTube macam mana cara nak edit. Tak ada bro. Zaman tu tak ada. Tak ada orang tutorial. Tak ada. Jadi aku terkial-kial setiap malam mengedit pakai Premiere Pro tu sampai nak nangis. Kira cari sendiri lah. Cari sendiri. Faham. Tak jadi mula balik. Tak tahu mana nak delete, mana cut, mana nak split. Memang kecewa lah. Banyak kali aku nak menangis, nak putus asa. Tapi sebabkan aku rasa aku ada passion untuk editing tu, so aku try. Alhamdulillah sampai satu part tu basic punya editing tu, apa yang aku nak tu berjaya disampaikan. Kira berjaya buat satu template. Berjaya buat. Contoh ada kawan wife aku bagi satu produk, boleh tak review. So aku shoot sendiri pakai telefon. Telefon aku dah lupa, so telefon buruk je. So footage tu aku masuk dalam Premiere Pro, aku try edit macam ni aku nak. Faham? Tanpa mengikut. Masa tu tak ada lagi konten-konten creator ni, semua tak ada lagi. Kira zaman tu tak wujud. Tak wujud. So aku edit dengan cara lauk-lauk bodoh akulah. Cara tersendiri lah. Cara tersendiri daripada awal tu. So barulah aku dapat, macam ni dapat. So alhamdulillah aku berjaya lah edit video. Macam tu. Hardcore kat perjalanan kau. Hardcore lah. Memang alhamdulillah lah. Sebab betul-betul langgar sendiri. Betul. Memang start. Tak ada guidance lah. Tak ada guidance. Oh gila. The moment yang mengubah everything lah. Tiba-tiba bila bini aku cakap, Alif Syukri, Datuk Seri Alif Syukri ada post kat Facebook dia, nak cari editor YouTube. So masa tu aku memang keen sangat nak buat YouTube ni. Tapi aku tak macam ni, aku nak belajar kat mana YouTube ni. Faham? Sebab tak ada. Dekat YouTube sendiri tak ada. Tak ada kelas, tak ada apa lah. Aku cari kelas, tak ada. Aku cari short course, tak ada. Kenapa orang tak nak buat YouTube lah kan? Masa tu tak expose sangat. Tak ada sangat. So aku pun lah. Apply lah. Aku apply, aku pergi terus Wisma di Herbs. Faham. So aku pergi memang menggeletar masa tu. Tapi masa tu sebelum sampai kat Wisma di Herbs kan. Boleh kau ceritakan momen masa interview dia ada tak? Tu yang nak cerita ni. Masa kau Datuk Seri Alif Syukri lah. So masa aku pergi di Herbs tu, seperti biasa aku deal dengan manager dia. Manager dia tak silap aku siapa nama, Azwan kot. Lepas tu dia interview ini semua, kau nak jadi editor YouTube semua. Aku padahal aku ni tak expert tau editor. Aku baru je pecah sikit. Tapi aku confident. Pitching lah. Sebab lagi satu aku nak kerja dengan Alif Syukri ni. Masa tu Datuk punya YouTube ni memang meletup habis. Tengah top. Faham? View dia banyak and everything. Dia pun masa tu memang peak famous dia. So aku bekerja ni, aku suka kalau bekerja tu sambil tu aku nak belajar dengan dia. Of course itu aku punya objektif. Sebab dia kira dua dalam satu. Kau belajar, kau dapat gaji. Sebab aku tak suka kerja hanya untuk mendapatkan gaji. Aku make sure aku kerja, dapat something. Aku belajar, aku dapat something. Dan aku rasa macam ni, aku pergi belajar dan aku dapat duit. Faham. Aku tak rasa aku bekerja. Macam tu. So aku pergi Wisma dia, Azwan dia cakap, okey lah ni semua. Tiba-tiba dia cakap, Wan, sorry, Datuk baru sampai. Kau jumpa dia direct lah. Aku punya hati masa tu, apa? Jumpa Alif Syukri. So dia bawa aku pergi ke bilik Datuk Alif Syukri. Sorry Datuk cerita pasal ni sikit. Lepas tu masuk. Ni semua. Memang masa tu live memang jantung aku nak satu persoalan je aku nak tanya. Yes, karakter dia. Itu paling best. Aku rasa ramai lah orang nak tahu kan. So bila aku masuk, duduk. Dia, aku tak expect lah dia orang. Dia sebenarnya di luar kamera, dia memang orang yang serius. Faham? Orang yang serius. Lagi-lagi pasal kerja. Kau jangan main-main dengan dia pasal kerja. Kau memang kena tu. Memang hardcore. Walaupun tapi dia ada juga lawak-lawak juga. Tapi mostly pasal kerja dia memang 200% tegas tu memang tegas. Faham. So bila dia interview aku, tanya-tanya semua, mula-mula aku tak plan nak kerja dengan dia. Aku plan nak job. Contoh macam ni, boleh tak pass kat aku YouTube punya footage, aku edit kan, dia bayar lah aku buat video. Kira buat work from home lah. Dan masa tu aku siap buat laptop je. So cakap, lepas tu dia cakap, tunjuk video yang awak pernah buat. Aku pun tunjuk lah. Buat keluar laptop portfolio lah. Dia tengok skip-skip je. Awak boleh edit. Alright. Dia dah faham sangat sebab dia dah ramai jumpa ramai editor. Awak boleh edit. Macam ni lah. Apa kata awak kerja dengan saya je? Cakap, menarik. Cakap, best juga. Kerja apa Datuk? Edit YouTube saya. Lepas tu aku fikir, okey lah Datuk, okey lah kalau saya start, bagi saya 2 minggu boleh? Lepas tu dia cakap, tak payah, minggu depan awak start. Terus start Terus start minggu depan tu. Aku macam edit YouTube Datuk.
So bermulalah. Masa tu ramai tak editor dia? So masa first aku masuk office tu, kebetulan mula-mula masuk office dia, first day aku datang tu, tiba-tiba staff dia cakap, "Oh, YouTube punya editor tak kerja kat sini." Aku cakap, habis kerja kat mana? Editor YouTube Datuk kerja dekat rumah dia. Dekat sebelah rumah dia tu ada surau, dia orang dah convert jadi studio YouTube. Jadi office dia. Jadi aku kena pergi ke rumah dia. So first time lah aku pergi ke rumah Ali Shukri, istana tu. Wow, aku boleh masuk. Dan aku kerja kat sebelah swimming pool, bro. Sebelah swimming pool studio dia. So bila aku masuk, ada dalam, aku rasa dalam 7-8 orang editor dia. Okay. Ramai. So alhamdulillah lah aku kerja kat situ. Start, bermulalah Career mimpi ngeri. Mulalah mimpi ngeri, Datuk. Mimpi ngeri. So dia tunjukkan karakter dia yang sebenar. Okay. Ada intermission ke tak ada? Tak ada iklan. So apa sebab benda ni dia macam privacy kan. Tapi apa yang boleh dikongsikan sedikit lah untuk viewers kita tahu. Cari apa? Oh kejap. Mana ni? Ya Allah, tak nampak. Sorry, iklan jap. Ni tak apa, kita boleh sensor. Okay. So apa yang boleh dikongsi? Okay, macam ni lah. Bila first aku kerja tu, aku sebenarnya memang tak expect Datuk ni orang yang macam tu. Okay. Orang yang macam mana tu? Sebab bila tengok dalam video-video dia apa benda, dia macam tu lah. Tapi bila bab kerja, dia punya meroyan lain macam. Lain macam. Dia punya kemengamukan. Ni kira dark side lah. Memang mengamuk. Dan dia expect macam ni, tak ada alasan. Okay. Contohlah, dia bagi satu footage cerita ni pasal dia pergi beli durian lah. Okay, kat YouTube dia. Video tu dalam 15 minit kau kena edit untuk YouTube dia. Sehari satu mesti siap. Faham? Video dia susah, bro. Shooter dia ambil scene yang betul-betul cantik ke? Tak ada. Dia jenis macam vlog. Okay. Ikut rekod dia. Raw dia memang berterabur habis lah. Berterabur habis. So kerja kita orang memang susun benda tu menjadi sebuah cerita. Kelakar ke apa, kau kena pandai-pandai. Pandai buat naratif. Pandai-pandai. Dan satu lagi yang aku tak sangka, sebab YouTube department Alif Shukri ni, Datuk Alif Shukri ni, direct bawah dia. Oh, kira dia monitor. Dia check direct. Tak ada through manager. Dia semua dia check direct. Tak ada ruang nak lari. Tak ada ruang. Lepas tu first aku kerja tu, kena reject tu standard. Dia macam ni. Kalau kau buat YouTube dia, kau dah habis, kau dah render semua, kau pass kat dia, kau kena pastikan dia suka video tu, baru dia approve. Dia rasa kelakar, best, baru lepas. Dia masa sebelum buat tu, memang kau tak ada propose storyboard dulu ke apa? Tak ada. Kau kena pandai-pandai. Pandai-pandai lah. Dia punya trademark, Datuk. Bila aku bagi, kau kena pandai-pandai. Make sure benda dia tu tahu siap je. Dan dalam pada kita orang buat tu, dia akan keep on push dalam grup. Dah siap ke belum? Dia memang push tu maksimum. Kita orang tengah pergi makan, dia tanya bila nak siap, bila. Kau memang stress gila. Tahan, bro. Stress. Jap. Masa kat sana edit pakai apa? Premiere Pro. Masa zaman tu Premiere Pro. Macam tu lah kita orang di push. Edit. Of course lah, ada editor lain masuk. Sehari dua berhenti. Datuk pekik sikit, sentap, berhenti. Faham. Tapi untuk aku, sebab aku memang kita nak something, kita nak knowledge lah. Sabar je lah kan. Aku pun kena juga dengan yang lain-lain. Tapi aku memang ambil pendekatan sabar. Sebab aku nak belajar dengan dia. Jadi aku kena bersabar. Sebab bukan senang. Kau nak direct. Tak siapa nak bagi betul knowledge pasal kerja dengan seorang pempengaruh yang besar. Betul. Lepas tu sebab yang bestnya bila sometimes kau, contohlah kalau orang luar, susah kau nak dapat time berdua macam ni dengan dia. Tapi aku banyak kali dapat moment tu. Moment tu. Kadang-kadang aku ni dia lepak, aku akan tanya dia, aku takkan rugi. Aku takkan merugikan masa tu. Aku akan tanya, Datuk, macam mana Datuk buat? Macam mana bisnes Datuk start? Aku akan mesti akan dia tanya, korek. Tapi yang kelakarnya, Datuk Sri Ali Shukri ni, dia always rasa macam ni, dia buat tu tak cukup. Dia tengok IG aku, sekali aku lepak luar dengan dia kat luar rumah dia tengok IG founder siapa dah lah. Lepas tu dia tunjuk aku, "Wan tu, cuba awak tengok ni." Cakap, "Kenapa Datuk?" "Lawannya rumah dia ni." Lepas tu aku tengok rumah sebelah dia yang macam istana tu. Datuk nampak tak rumah Datuk tak cukup lagi? Tak, awak lawa rumah dia. Cakap, rumah Datuk dah macam istana. Ramai orang nak rumah macam Datuk. Dia siap cakap, "Ya ke?" Ya ke? Awak rasa ya ke? Rasa never enough tu lah. Dia takkan pernah rasa puas. Sebab tu dia selalu push. Yes. Dan dia, aku nak bagi tahu kau satu benda penting. Kalau kau kerja dengan Datuk Alif Shukri, tak ada staff, tak ada sesiapa pun dalam Wisma di Herbs tu pekerja yang boleh lawan kerajinan dia.
Walaupun dia bos, dia paling rajin. Betul bro. Kau tanya semualah ex-staff dia ke yang pernah kerja sama-sama, kita edit memang orang cakap dia buka mata pagi je, grup sampai. Mana video semalam? Mana ni sambil dia exercise. So orang cakap kalau siapa kerja bawah dia ni memang akan mencontohi apa yang dia tapi memang tak ada orang boleh follow. Kau cuba mencontohi, memang tak boleh. Tak boleh. Kau takkan boleh follow. Tak. Sebab tu dia masih berjaya dan dia aku boleh katakan berjaya sebab dia persisten bro. Betul. Walau apa pun keadaan, viral ke, kena kecam ke, konsisten keluar. Gaduh dengan Datin ke, dia tetap konsisten. Itu yang paling aku rasa orang tak boleh nak challenge lah. Tak boleh nak challenge. Tak boleh nak challenge. Kita kalau dah senang sikit dah. Betul. Relax sikit relax sikit lah. Macam dah level-level dia. Momentum dah turun lah. Relax sikit bagi orang yang dia tak ada. Dia tak boleh, dia tak puas hati kalau orang lain yang handle. So banyaklah benda lain tu aku belajar. Dan dia seorang yang pemurah lah. Lagi dia kadang-kadang betul-betul generous lah. Betul. Bila kadang dia jumpa kau ni, dia bagi 200. Ni bukan gaji tau. Ni macam sagu hati saya anggap dia cakap macam tu lah. Dia tak apalah, ni kira saya sedekah lah. Bagi 200. Betul. Dia jagalah. Maksudnya walaupun dia push pekerja dia mesti jaga pekerja dia. Dia macam ni. Dia cuma nak kau perform je. Faham. Dia tak suka orang malas. Dia tak suka kau feeling. Kalau dia suruh contoh lah, Wan tu ambil jap barang dekat office belah sana lah, Terus pergi dah lari. Kau tak boleh jalan feeling. Jalan macam supermodel. Kau memang kena maki kat situ. Kau kena lari, laju. Kau kena cargas. Dia tak suka orang lembik-lembik. Walaupun dia nampak macam tu, dia tak suka bro. Dia memang tak suka. Memang dia nak fast pace semua. Yes, semua mesti cepat. Tindakan cepat. Dan apa lagi satu, dengan dia kau tak boleh sembang. Kira tak, jangan sembang fokus. Kari. Buat. So aku banyaklah follow macam banyak sebenarnya aku belajar dia macam tu. Bila nak buat, kau buat. Jangan cakap, jangan sibuk achievement orang lain. Bagi result kat dia. Jangan sibuk macam ni. Orang lain YouTube banyak ni. Tak payah sibuk orang lain. Kau sibukkan kau punya je. Dia nak tahu result je. Yes. Tu kalau macam kita punya business contoh apa benda, kau jangan sibuk pandang business orang lain. Sibukkan business kau je. Walaupun business kau kecil, tapi kau kisahkan business kau. Macam tu. Jangan sibuk hal orang. Sebab kalau kita nak tengok orang lain, kita pun tak tahu apa orang lain tu. Yes, betul. Orang lain semua akan mempamerkan yang best je. Of course orang tak tunjuk yang yang tak best. Yang pahit kita sendiri je. Betul, apa-apa tengok sendiri punya. Jangan sibuk orang lain. Orang lain punya ni dapat YouTube berapa banyak je, biarlah dia. Letak dia. Macam tu. So Datuk dengan Datuk dah habis. Yes. So by the way, aku nak bagi tahu dekat viewers, aku sebenarnya banyak belajar dengan Wan Tu ni. Sebab aku ni tak pernah handle kamera. So dia memberi opportunity kat aku untuk aku belajar benda-benda tu. So dia ada social media agency dia sendiri. Boleh cakap macam tu kan? Boleh lah. Kecil-kecil je. Dari situ macam mana kau jump ke agensi kau sendiri? Sebenarnya kalau kita start pasal kamera ni semua. So macam aku start buat content. Aku start bila aku start buat agensi sendiri tu, kita nak buat untuk klien. Faham. Maksudnya untuk orang. So bila untuk orang ni, kita kena letak diri kita sebagai klien tu. So bila dia bayar kita, of course dia nak hasil yang terbaik. Ya, betul. Kadang-kadang member aku lah jumpa aku sekarang ni, contohlah, waktu ni semua. Tapi aku start dulu RM30 je satu video. Faham. Klien bayar RM30 10 video. RM35 bukan RM30 satu video, tapi dia nak 10 video. So aku dapat RM300.5. Aku ambil. Tapi RM35 aku punya video, alamak macam hujan. Tapi walaupun dia bayar aku RM30, aku buat sepenuh hati. Faham. Aku tak anggap dia aku tak anggap alah dia bayar RM35, aku buat macam nilai RM30 tak ada. Aku buat betul-betul. Macam yang kau nak lah. Macam yang aku nak. Aku feel ni video tu baru aku lepas ke klien. Selagi aku tak feel, aku tak lepaskan. So sama macam bila aku lama-lama buat aku tahu bila kita nak saing, quality tu kena makin naik. So kena kamera. Phone pun bukan tak tapi bila kau nak klien lebih besar, faham, dia orang nak kau kamera professional. Dia tengok expectation dia pun lain lah. Aku sebenarnya tak adalah terror sangat kamera, tapi aku kena paksa diri untuk belajar. Betul. Aku itu sekarang sebab dah banyak dah tutorial kamera. Aku beli kamera, invest ribu lah habis lens. Aku belajar. First kamera apa? Tapi first kamera aku beli Nikon D3300. Aku ingat lama lah. Aku rasa adalah 8-9 tahun lepas aku beli tu. Yang tu aku belajar. Itu memang entry level punya kamera lah. Belajar. Fail, belajar lagi. Noise.
Noise lah. Aku kalau kamera satu tu macam mana nak hilang noise? Macam mana cari setting manual dia. Setting manual. Kejap auto. Kadang aku pakai auto je dulu. Tapi bro, auto ni kau nak belajar profesional, kau kena belajar manual. Auto ni tak tahan lah, tak boleh lah. Kalau kau nak go higher, next level, manual. So aku pun belajar manual, belajar kat YouTube, belajar dengan kawan-kawan. Aku pun belajar kat jumpa cameraman yang lagi power. Bang, macam mana kalau sebab kadang-kadang ada job-job, ada kadang-kadang sendu juga. Aku follow production. Kerja production dalam contoh 3-4 hari. Aku jadi assistant camera. Aku tukarkan lens cameraman tu. Dan pada tu sama, aku akan tanya, bang, macam mana abang shoot? Boleh ambil ada satu cameraman aku belajar, Abang Madi. Abang Madi tu sangat pro, 30 tahun pengalaman cameraman. Dia memang shooter macam-macam kamera dah handle. Filem pernah buat, tele, drama, konsert, macam-macam bro. Memang hebat. Tapi yang best, tak pernah satu saat pun dia belagak dengan aku. Dia siap ajar aku lagi macam mana. Dan dia pun masih tanya budak muda, macam mana nak handle setengah kamera. Sebab dia start daripada kamera besar. So ada time tu bila dah kamera terbaru tu, setting dia dia tak tahu. Dia tanya macam mana nak kira sharing knowledge juga. Dia pun sharing, dia pun bertanya. So aku macam wah, walaupun dia ni dah level otai pun dia pun bertanya. Jadi masih mencari. Kalau kau setakat dah teres sikit kau nak belagak, kau kena malu lah. Sebab yang otai pun, so aku ikut mana attitude yang baik tu. Aku follow lah Abang Madi tu. Aku sampai sekarang ingat Abang Madi tu. Banyaklah dia ajar aku. Walaupun sekejap je aku shoot dengan dia tu, banyaklah dia ajar kalau ni macam ni. Dia pun layan aku baik. Walaupun aku ni kuli dia masa production tu, aku tukarkan lens lah. Tapi dia tak pernah anggap aku macam tu. Macam tu lah. So Kim, buat social media agency ni sebenarnya agak tough sekarang. Sebab terlampau banyak. Betul. Okay, macam mana benda yang kau boleh share lah untuk kau sustain? Okay, minum dulu. Okay, so cerita ni aku kena cerita direct. Macam ni. So macam ni, sebenarnya aku dulu kalau nak dipendekkan cerita, aku dulu ada banyak buat bisnes lain juga, which is aku fail. Apa yang bisnes yang boleh bagi banyak tahu? Aku pernah buat bisnes pomade. Aku pernah jual produk kecantikan. Aku dengan bini aku pernah buka spa. Kalau kau dah buka spa tu besar tak adalah. Nak dekat 100,000 lah juga habis. Lepas tu aku ada buat bisnes printing. Dengan masa tu dengan government lah, masuk kontrak, masuk tender, macam-macam. Okey, ni aku baru tahu. Agak terkejut. Banyak juga aku pernah buat makanan, bisnes makanan. F&B lah. Daripada rumah masa tu PKP. Buat bisnes makanan, kita orang masak, jual sendiri. Macam-macam. Dan jual sambal pun dah. Banyak dah go through, banyak fail, banyak ada yang tak teruskan sebab tak capable, banyak fail dan sebagainya. So bila aku buat social media agency ni, aku memang make sure aku tak repeat kesalahan yang sama. Sebab aku tahu dalam every business, kau kena tahu semua ada persaingan. Yes, betul. So orang selalu cakap macam mana kau boleh bertahan, kau boleh still dapat job. Ini key dia. Mana-mana pun sama. Bila kau buat something, kau buat betul-betul. Faham. Kau committed. Kau mesti committed. Faham. Kau tak tahu, kau belajar. Faham. Kau kena always macam ni tau, improve. Jangan duduk dekat comfort zone. Kau rasa macam ni, aku dah terror buat vlog. Kau dah tak nak buat lain dah. Kau rasa itu je lah. Kau rasa kau feeling influencer. Faham. Tapi macam kita media agency, kita orang bukan feeling, kita orang buat untuk klien. So pelbagai lah. Pelbagai. Aku pernah edit macam-macam video. Aku rasa total aku dah edit dan shoot video sampai ke tahap ni lah. Mungkin dalam 6 tahun betul-betul buat tu. 6 tahun dah? 6 tahun dah aku buat betul-betul. Ada 5,000 video. Total 5,000 video. Lebih kurang 5,000. Aku tak kira, tapi aku expect campur YouTube, campur ni klien. Macam-macam video aku dah edit. Iklan bra pun aku pernah edit, iklan panties. Sebab apa? Sebab macam aku sendiri 2 tahun kerja kan, aku baru total 300 lebih video. Itulah. Aku baru total 300 lebih. Itu 2 tahun kerja. Yes. So 5,000 video Lebih kurang Lebih kurang estimation 5 nak dekat 5,000 video. So key dia kalau pendek cerita macam ni lah, key dia buat je apa-apa tapi kena committed dan persistent lah. Sebab benda ni kau punya customer atau klien akan nampak. Faham. Kalau nak cerita content creator lah, agency, banyak bro kat luar macam kau cakap. Betul-betul. Memang sangat banyak. Tapi apa yang klien cari selain konten tu adalah kau submit cepat,
Oh, okay. Kau PR bagus. Faham. Kau tak sembang kari. Kau cakap kau submit minggu depan, kau submit minggu depan. Ni macam aku je. Oh, ada. Ni macam aku je. So benda ni aku jaga. Start daripada aku buat, aku jaga. Aku tak janjikan bulan bintang, tapi aku cakap minggu depan aku submit, minggu depan aku submit. Macam tu. Kira due date tu memang kau jaga betul-betul. Aku jaga betul-betul. Aku always respon cepat. Orang WhatsApp aku respon cepat. Ni semua aku jaga servis. PR lah. PR tu semua aku jaga. Faham. Dan customer tu akan stick dengan kau. Faham. Dan daripada situ akan datang peluang job yang lain. Itu je sebenarnya kini. Sebab aku kenal ramai content creator, member-member aku yang famous lah. Ada ratus ribu follower TikTok apa benda. Job tapi tak ada. Tak konsisten lah. Job tak ada. Sebab apa? Tak konsisten. Feeling influencer. Faham. Edit tak seberapa. Nak macam ni, malas. Nak orang bayar tinggi, tapi buat lepas tu nak buat ala-ala. Sebab dia rasa dia feeling famous. Okey, faham. Kau duduklah situ mereput. Dia macam tu. Sebab betul? Kalau zaman sekarang influencer ni macam tiap-tiap minit ada yang baru. Yes, betul. Kejap keluar yang ni, entah siapa-siapa, entah tiba-tiba ratus ribu. Yes, betul. Sebab tu sekarang ni, kalau zaman sekarang kau tengok trend dia, semua orang nak famous. Betul. Everybody nak famous. Famous tanpa ada tujuan. Betul. Kalau kau nak tahu. Betul. Kentut dekat mic dalam kapal viral bro. Famous. Tapi tak kat situ je lah. Kau kena famous. Contoh aku bagi contoh macam Malaysia, Karomeng. Why dia famous? Dia berniaga. Faham. Dia buat penat. Kau pun tengok tahu penat nak buat. Kau nak fikir. Itu quality. Dia punya quality yang dia bagi. That's why dia boleh bertahan. Business ada. Famous pun famous. View pun banyak. Itu paling penting. Orang respect. Ini jangan sekadar orang nak views yang untuk itu kosong. Kira buat konten tak ada manfaat. Kosong orang akan lupa. Macam tak ada manfaat. Sebab tu aku suka dengan Tenang punya channel ni. Dia always bagi info. View ni akan datang dan pergi. InsyaAllah. Akan ada yang naik, ada yang rendah. Dia tak akan sama-lamanya kau 1 million view. Tak ada. Yang penting yang kau tinggalkan tu benda yang ada baik. Something benda yang baik, benda yang quality. InsyaAllah coming soon dia akan naik. So biasanya kita dah dekat nak ending. So biasanya sebelum kita close podcast kita, aku ada sediakan 3 soalan ni yang semua aku tanya dalam semua episod. Damn it. Bahaya pada episod 1, 2, 3, 4 sebelum ni pun ada. So untuk soalan pertama, shoot nanti. Sebab tak berfikir. Untuk soalan pertama, ni paling senang. Apa nasihat yang kau boleh bagi kat orang yang kau rasa legit yang dia boleh guna sampai bila-bila nasihat tu? Secara amnya. Kalau ikut apa yang aku buat sekarang, through content lah. Apa yang aku buat, content creator, content buat untuk orang dan sebagainya. Apa yang aku boleh nasihat, kalau you all nak start buat content apa benda, you all kena always improve. Faham. Always belajar, jangan stop. Dan jangan, apa orang cakap, buat tu sebab feeling. Kau feeling. Kira buat betul-betul lah. Kau buat betul-betul. Kalau kau tak tahu, kau belajar apa hook, apa ni hook, kick, body, apalah, intro, outro. Kau tengok contoh-contoh video yang orang-orang famous yang memang quality buat, dan kau cuba improvise. Itu cara dia. Tiru dulu, lepas tu improvise kemudian. Semua orang pun macam tu. Betul. Jangan tak ada estetik punya. Jangan duduk dalam comfort zone. Faham. Always keluar. Walaupun kau takut benda tu ni, always try new one. Try new adventure. Tak rugi. Betul. InsyaAllah tak rugi. Sebab dia eksplorasi. Dan yang penting, apa pun kau buat yang terbaik. Faham. Kita takkan buat yang perfect, tapi terbaik lah. Tapi terbaik yang kita boleh bagi. Itu. Untuk soalan kedua, apa nasihat kau? Ni walaupun dia impossible kan, tapi possible. Tapi kita nak tanya kan, apa nasihat kau pada diri kau sendiri kalau kau boleh jumpa 10 tahun yang lepas? Berat soalan tu. Tapi aku ada jugalah terfikir kadang-kadang. Sebab kadang-kadang kita tengok cerita movie kan. Dia macam tu. So kalau aku jumpa 10 tahun yang lepas, aku jumpa diri aku tu, aku tetap bersyukur. Aku takkan suruh dia ubah apa-apa. Cuma kalau boleh 10 tahun lepas tu, aku akan jumpa dia cakap, "Wan tu, work hard daripada sekarang." Jangan start daripada umur sekian-sekian. Work hard lah daripada sekarang. InsyaAllah lagi maju bila sekarang ni. Tak struggle lah. Tapi aku takkan suruh dia ubah. Cuma work hard je. Itu je. Itu saja. Dan last soalan, apa future plan kau? Future plan kalau ikut future plan untuk company agency aku nak lah dia grow, of course lah. Aku nak ada
betul-betul in-house punya editor content. Sebab aku nak grow team aku. Sebab sekarang ni Alhamdulillah ada beberapa projek akan masuk, which is aku kena expand. Boleh share projek-projek tak adalah nak cakap confirm, but InsyaAllah every month tu akan pergi overseas. Dalam seminggu untuk buat travelog. Klien ni untuk sponsorship dia akan bertukar-tukar, tak semestinya. Sebab yang ni aku bawa balik Kazakhstan. Asia sponsor dengan Romy Man. Sponsor. Aku pergi dengan Chip Lando. So ni dah tak main artis dah ni. Tapi itulah, kalau orang macam mana kau boleh pergi, Wan? Cerita dia adalah apa? First sebenarnya yang bawa aku ni adalah orang yang bagi aku job. Suruh edit video 5 video, tak silap aku masa tu. Dia bayar aku RM50 je satu video. RM50 start. Tapi macam aku cakap, RM50 tapi aku bagi yang terbaik aku boleh. Dan dia suka hasil kerja aku. Dan dia membawa aku ke sini sampai ke job yang besar. Dia nak aku pergi. So korang kena tahu dari situ, macam aku cakap tadi, setiap job tu buat betul-betul. Kau tak tahu apa. Kira bagi 100%. Bagi 100%. Kau tak tahu apa opportunity yang akan datang. So dia yang orang yang sama bawa aku pergi overseas. Aku pun tak sangka aku akan pergi dengan Chip. Orang yang memang kau susah nak jumpa. Alhamdulillah. Kalau aku memang starstruck . Yes. Aku seminggu aku duduk dengan Chip. Kita orang kenal ni semua. Aku makan tidur dengan Chip. So aku seperti biasa macam aku cakap ni, bila jumpa orang macam ni, apa aku akan tanya? Memang aku akan tanya macam-macam. Aku tak percaya, tanya Chip. Macam-macam aku tanya. Macam mana Chip start? Macam mana Chip ni? Macam mana Chip nak menaikkan ni? Aku akan tanya segala yang aku boleh tanya. Yang mana boleh korek. Mana boleh aku korek. Dan Alhamdulillah Chip pun memang share banyak benda. Itu pun sama. Depan kamera je dia macam tu. Luar dia very nice person. Macam abang-abang kau lah. So aku respect dia quite a lot. Dan dia pun banyak mengajar. Dan dia memang memudahkan kerja kita orang kat sini. Dia orang dia satu lagi macam tu. Walaupun Chip Lando tu macam tu, dia orang yang very committed dalam kerja. So kerja jadi cepat, settle cepat. Knowledge dia pun banyak kan. Banyak. Kau tak payah nak suruh dia banyak, Chip. Lepas ni kita cakap ni, terus dia buat settle. Professional. Lupa nak tanya, masa shoot kat sana script on the spot ke apa? Kita orang ada diberi skrip, tapi more on point-point je. Macam point-point. Yang lain kita orang kena spontaneous. So Chip terror bab tu, aku tak ada nak cakap terror. Boleh lah buat. Kita follow dia. Yes. Dan aku pun follow dia punya flow. Dia ajar aku ni. Dan Alhamdulillah kita orang berjaya buat 12 episod. Jangan lupa tengok dekat pemburu tiket murah, page FB. Ada keluar kat situ. InsyaAllah. So next ni mungkin akan ke Dubai. Mungkin Brunei 1 hari, Dubai 5 hari, InsyaAllah. Kalau jadi semua berjalan lancar lah, InsyaAllah. Sponsor semua. So new experience lagi. Macam tu. Makin banyak jalan, makin banyak experience. Dan kalau ikutkan memang sangat penat. Sebab kerja memang banyak. Betul lah. Tapi untuk bisnes, aku macam kita cakap tadi, tak nak duduk dalam comfort zone. Kau kena keluar. Aku pun first time buat travelog tu, Kazakhstan tu. Dan aku cuak mula-mula, tapi macam tak boleh. Ambil kecabaran lah. Aku kena challenge diri aku buat. Dan Alhamdulillah, orang semua suka approve video. Aku edit semua, Alhamdulillah. Tapi memang struggle, tapi biasalah. Semua pun benda macam. Barulah kita akan kita boleh grow lah. Baru boleh grow. Macam tu. So termantap, Alhamdulillah. Kat sini je video kita. So aku harap apa yang want to share dekat korang dapat menjadi manfaat. Dan jangan lupa juga korang boleh follow social media want to dekat Facebook, TikTok, Instagram ada? Instagram ada, tapi tak apalah, ada je. Boleh follow. So kita jumpa lagi dalam next episode Tenang Talk dalam Career Growth. Bye bye. Assalamualaikum.